Hai guys. Kita sekarang berada di puncak Bukit Jelutong. Sumpah cantik ini, ya Allah. Alhamdulillah. Kita dah sampai, ya Allah. Lama saya FYP ni. Tak, benda ni agak. Okey. Okey. Mak ni naik macam mana ni? Okey, kita dah sampai. Bye Bukit Jelutong ni, Mah. Kacau video. Baik kita mula dulu. Ya, bising. Berada di dalam. Ini BTS. Cut. Okey. Kita nak tenang. Tenang kat sini. Kita tenang kat sini, sabar. Okey. Ha, gitu. Bila sampai sini, sebenarnya gusi tu problem ni. Tu tengok tu. Tengok tu. Tenang ni. Nikmatnya kalau tak ada mak. Nanti dengan bila kita diterasa. Asyik. Tak asyik. Okey dah. Ni mari saya tunjuk sekitar. Ni muka saya. Ni muka. Nak tengok ke muka orang lain? Itulah saya tunjuk lah. Ya Allah, nikmatnya dia. Jom. Ya Allah, mari kita nak tunjuk cara tutorial nak lompat. Kena marah. Kena marah. Tengok duduk kena marah. Tak kat sini. Kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Butuh kayak gini Nabila. Oh, takut. Mesti ni bukan bully. Ini bagi dia kental. Dia nak jadi askar. Awak nak jadi kawan? Sini dong. Kita turun ke bawah sikit. Tolong fotografer turun ke bawah sikit, tolong. Tolong. Okey, tolong. Okey dah. Kita tenang je senyap kejap. Bunyi apa tu? Cantik. Nikmatnya tidur. Dah tadi nak tidur. Nak tidur mana? Terus balik. Okey, dah. Sikit itu saja. Ya Allah. This is okey. Okey dah. Penatnya. Sumpah penat. Tak apa. Penat yang berbaloi. Kita review lah tempat ni. Sangat tenang. Sama banyaknya. Ni dia macam sebuah rumah. Dia untuk kemudahan kita. This is Grand View Park Bukit Jelutong. Yes. Bye. Allah, muka. Astagfirullahaladzim. Nampak muka apa dah weh? So kita cari healing lah. Cari kita. Tengok let's see cari healing. Let's see cari healing jap. Nak masukkan music cari healing. Okey, cari healing sebentar. Okey, kita switch out. Okey, nanti editor masukkan lagu. Astagfirullahaladzim. Tak nak tinggi. Tengok macam mana? Macam mana saya punya tahap kesabaran saya ni? Senipi bawah. Setinggi gunung. Macam mana? Cuba wayak saya. Macam mana? Okey, kita tenang. Biar dia keadaan ni. Sekejap, kita kena sekejap. Okey. Tenang kejap. Ya Allah. Walaupun muka saya agak tak ada cahaya. Macam mana Zat sini? Di mana? Bapa tak duduk situ, bapa duduk sini. Itu situ ada. Lagi duduk situ.
je. Dia nak main tak? Dia main sama telefon kau. Apa nak dengan telefon kau? Nak gaya. Lepas tu dah gaya main telefon. Oh. Cuba bagi kerja sama. Penat main ke? Anak dia pun penat 10 kali penat. Mak dia tu 7 kali penat. Macam busuk. Oh, sedap aku Ni bang. Semua kan. This is. Macam duduk guna gini baju. Selalu kelih Nabilah pakai baju ni. Tudung ni. Kalau kata cerah hati. Dia ni apa tudung biru? Tudung biru. Kalau saya pergi mana aku tudung biru ni. Itulah kata. Siapa kali basi ada tidur saat ni. Mana weh tak sedar dengan muka cik. Nak dengar. Tengok tudung biru. Bawa Dia masa ni lah nak boben tak oseh. Dia dengan boben nak hilang. Ada Dia. Orang nak menikmati pemandangan. Masih duduk kat Gunung Kinabalu. Oh. Tahu tak penuh Tengok cik busybody. Oh kena hilang. Astagfirullah. Ya jom mari sang. Masa ni tu. Mana tu? Busuk lah. Aku ingat. Dia kalau orang dia busuk tu pakai selipi bawang baju busuk juga. Nak nyo. Nak bobe. Kita nak bagi nak healing. Sekejap dulu tengok dulu. Maksudnya mu tak bagi je semua masuk. Tak ada sikit pun hok molek. Okey mula. Kau masuk mula. Pehe dok. Buat apa saja di kita. Okey. Nanti kita healing. Nak boleh masuk lagu satu. Tak ada. Saja dia. Cepat masuk sini. Sebelum video ni berakhir. Bye bye. Tak usah masuk. Mana? Cepat sana. Dah lagi? Okey dia. Gitu. Okey lah. Dah, bye. Nanti kita tak background yang ni.